Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita semasa Hamzah Zainuddin, Timbalan Presiden Parti Pribumi Bersatu merangkap Ketua Pembangkang Perikatan Nasional telah dipecat. Ini bermakna dalam Perikatan Nasional tidak ada pengerusi, dalam pembangkang tidak ada Ketua Pembangkang. Jadi Hamzah Zainuddin telah dipecat dan akhirnya pergolakan besar menanti Bersatu dan Perikatan Nasional. Sekalipun peragaan dan terima kasih tidak lain tidak bukan kita perlu ucapkan. Kita kena kenang jasanya. Kita kena hormati apa yang mereka dah lakukan. Insan ini banyak jasa. Insan ini banyak budi dan bakti kepada kerajaan perpaduan pada hari ini. Sekalipun peragaan sekali lagi saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Ahli Parlimen Jasin, kerana doa kunun anda Allah angkat dan makbulkan. Ketika kamu berdoa, ya Allah, jatuhkan pemimpin yang zalim. Saya tak tahu siapa yang zalim, tetapi kenapa dia jatuh. Jadi, okey, pas. Yang menyokong Hamzah Zainuddin sebelum ini jadi Perdana Menteri, agak-agak pas menyokong Muhyiddin ataupun menyokong Hamzah Zainuddin. Fikir-fikirkan seketika.